Assalamualaikum, welcome back to my channel. Lama gila tak buat video. So kali ni kita datang dengan review lightsaber daripada company yang terbaik dari ladang, Saber Trio. Untuk pengetahuan anda, Saber Trio adalah sebuah company top 3 in the world dalam membuat lightsaber. Alright, so dia custom lightsaber. Dan yang paling menarik sekali adalah mereka adalah company local. Yes, daripada Malaysia. Woo! Tepuk guys. Basically, this is the best lightsaber yang korang boleh dapat di pasaran sekarang. So, without wasting more time, jom kita tengok apa yang ada di dalam kotak ni. Okay, by the way, sebelum ni saya dah buka dalam kotak ni sebab tak sabar. So nak tunggu setup review ni. Saya nak bawa anda semua untuk mengikuti kembali perasaan macam mana nak nyah kotak ni kembali. Okay, so basically kita ada sebuah kotak hitam ni. Okay, yang panjangnya lebih kurang sehasta. Alright, so anda boleh bayangkan betapa panjangnya dia punya hulu ni. Okay, alright, so yang saya ambil ini adalah hulu Senza. Alright, so Senza ni adalah hulu yang paling laris, paling popular di dalam market mereka. So jom kita buka. Walaupun saya dah pernah buka, tapi perasaan buka tu masih ada. Alright, so bermulanya kita buka kotak, kita akan dilihatkan dengan corak ini. Alright, so dekat sini ada tulisan, "This weapon is your life, try not to lose it." Alright, so sangat terbaik. So bawah tu ada Saber Trio. Alright, so dekat sini ada sedikit lubang, so kita boleh tarik dekat sini untuk buka. Okay, buka. Cantik. Okay, anda semua boleh lihat. Ini adalah kandungan dia. So layer pertama yang anda buka, anda akan terus nampak dari dia punya heel lah. Okay, dia punya hulu lah. Okay, alright, so dekat sini kita ada dia punya guide. Okay, kat sini kita ada dia punya guide. Alright, so dekat sini kalau anda nak tengok lah apa yang ada di sini. Okay, so kita buka. So dekat sini kita ada quick start guide. Okay, so dekat sini dia ada tulis Profibot version 3.9. Alright, okay, so dekat sini ada QR code, so boleh scan dekat sini untuk tengok tutorial permulaan menggunakan Saber Trio lightsaber. Alright, so selepas itu kita ada apa lagi? So dalam ni kita juga ada kad congratulations daripada Saber Trio. So sedikit sebanyak kata-kata daripada Saber Trio lah. So you are now the proud owner of this meticulously crafted Saber Trio saber. Terbaik Saber Trio. Okay, bila kita dapat benda-benda macam ni, dia rasa macam appreciated lah. So good job Saber Trio, nice one. Alright, so ni benda yang tak disangka-sangka kita akan dapat, iaitu stiker Saber Trio. Oi, mantap lah korang bagi stiker. Okay, semacam Apple product lah kan. So unboxing dia sebenarnya memang feeling high class lah. Alright, good job Saber Trio. Alright, so kita letak balik benda ni dalam ni. Kita letak dulu. Alright, so letak ke tepi. Kita letak di sini. Alright, so kita pergi kepada main event, iaitu dia punya heel lah. Alright, so bismillah. Yeah. Nampak guys? Nampak? Boleh? Cantik kamera, boleh zoom. So ni kita ada ignition button dia. Okay, so untuk Senza ni, dia adalah yang terpanjang dalam design dia. Okay, so dia selesa untuk pegang dua tangan lah. Okay, dekat sini kita ada LED unit. So LED unit ni dia akan memaparkan kita punya font-font yang ada lah. Okay, so banyak lagi benda yang kita boleh buat menggunakan LED screen ni. Walaupun dia kecil, tapi dia sangat function. Okay, so sini kita ada tempat gantung dekat pinggang, tali pinggang kita. Okay, ini. Alright, so sini ada satu lagi button. So kita ada dua button, atas ni ignition button, dan juga yang bawah ini dia panggil auxiliary button. So yang ni untuk buat efek lah. Okay, yang ni untuk buat efek. Tak apa, kita akan tunjukkan kejap lagi macam mana fungsi dia. Alright, so ini dia punya pommel. Okay, alright, so ini dia punya tempat masukkan belit lah. So basically bila anda beli Saber Trio, anda akan diberi pilihan untuk memilih
dipanggil blade plug dekat sini, blade plug. So blade plug ni ada macam-macam design, so anda boleh pilih lah dalam website tu. Okay, so untuk preset sensor, kalau anda beli yang dah siap macam ni, so dia akan bagi yang jenis macam ni. Alright, dia modern sikit. Alright, okay, so apa lagi ada dalam ni? Okay, kita letak dulu kat depan. Okay, apa lagi ada? Kita ada, yes, ini dia panggil shroud. Okay, shroud. So basically dia macam tambahan design lah dekat moncong lightsaber ni. Okay, dia tambah dekat sini. So yang ni nanti kita akan pasang. Alright, so default set dia akan bagi shroud macam ni. Tapi for sensor dia ada, I think dalam lagi, dia ada 3 kot. Dia ada 3, at least 3 lah, ataupun 4, saya rasa 3. So dia ada 3 jenis shroud. So anda boleh custom lah nanti. So anda boleh pilih yang mana anda suka. Alright, so kita letak shroud dekat sini. Alright, so next layer. So kita pergi ke layer seterusnya. Apa ada di bawah? Oh, dahsyat kan Saber Trio? Berlayer-layer kotak dia. Alright, so dekat bawah ni basically kita ada charger. Alright, kita ada wire. Dan juga, mari kita buka satu-satu lah. Alright, so ni 3-pin plug. Okay, so untuk Malaysia dia bagi yang ni. Okay, nice. Lepas tu kita ada charger brick dia. Charger brick. Alright. Kemudian kita ada braided cable. So ini sangat premium, okay, braided cable. Alright, so kita ada braided cable. Dan seterusnya kita ada a packet of tools lah. Okay, kat sini dia bagi screw, dia ada bagi L-key. Ya, dan ada beberapa jenis screw kecil lagi yang dia bagi. So basically untuk permulaan kita kena buka pummel dia ni. Okay, just unscrew it up. Alright, pummel dia ni. So dalam ni dia ada dia punya power core. Alright, dia punya power core. Alright, so bila kita nak keluarkan, just tungging dan cabut saja. Alright, so dia adalah jenis modular. So kalau previously dia ada wire tau, so dia just boleh cabut separuh and then nak charge semua kat sini lah. Alright, so this one dia dah boleh cabut habis. Alright, so itu dia punya connector dia. Alright, so belakang adalah speaker dia. So dia juga adalah modular speaker. Bermaksud kita boleh cabut. Yes, okay, kita boleh cabut dia. Alright, so tu dia punya connector dia. Alright, boleh zoom kamera? Dapat Alright. Okay, so basically speaker ni kita boleh tukar tau. Yang dia bagi ni adalah yang normal. Okay, tapi yang normal ni pun dah cukup power. So kalau korang nak power lagi tu, maknanya maybe telinga korang bermasalah kot. Tapi dia punya bunyi memang sangat crispy, memang sangat bassy, sangat awesome bunyi dia, sangat kuat. Okay, tapi kalau anda nak yang lebih advance daripada ni, anda boleh beli yang Elite chip. So nama dia Elite chip. Dia warna merah kalau dalam website. Okay, so anda boleh beli yang tu. Alright, so kita masukkan balik lah. Alright, so this is basically dia punya battery dan kita ada switch on off di sini. Alright. Alright, dekat bahagian belakang ni adalah dia punya board dia. Okay, board dia, dan kita ada SD card di sini. Alright. So dengan adanya SD card ni, apa yang anda boleh buat adalah anda boleh install font-font bunyi yang anda suka. Alright, masukkan ke dalam anda punya power core ni. So anda boleh enjoy bunyi yang anda suka, yang tak ada dalam preset yang diberi. Anda boleh masukkan, downloadkan. Alright, menarik kan? Okay, so jom kita turn on kan dia. Alright, so ni switch dia, kita turn on. Outstanding. Dengar? Kuat kan? Outstanding. Outstanding. Alright, jom kita masukkan ke dalam dia punya hill. Okay, so untuk masukkan ke dalam hill, kat sini anda boleh tengok ada benda ni kan. So basically dekat core ni dia ada alur dia. So anda perlu masukkan alur tu selari dengan benda ni. Okay, so just tolak masuk. So dia ada indicator. So bunyi tu menandakan bahawa power cord tu berfungsi dan masuk ke dalam lid. So dia dah attach lah. Alright, so ambil saja pummel ni, kita pun screwkan saja, ketatkan. Alright, so bila anda masukkan, dekat sini anda boleh nampak dah berlampu, dah bercahaya.
Alright, so jom kita turn on for the first time untuk anda. Alright, so walaupun saya dah turn on dia banyak kali, tapi still amazed dengan dia punya bunyi. Okay, bunyi dia sangat power gila. Okay, okay, so ni bunyi dia keluar dekat bawah. Okay, so tengok depan dia. So dia menyala macam tu lah. So kalau blade plug ni kalau tak ada, dia takkan ignite lah, dia takkan menyala, dia takkan bunyi. Okay, so kita kena masukkan blade ataupun blade plug ni, baru dia boleh bunyi lah dan menyala. Alright, so tengok dia punya sensor. So dia punya sensor dia bukan macam ni, tapi dia macam ni. So dia tak ada sensor macam ni, tapi dia sensor. So dia legit lah, sebab kita main lightsaber kita pusing macam ni kan. So dia sangat sharp tau bunyi dia. So dia punya setiap kali anda libas, dia akan ikut. So kalau anda gerak slow, dia akan bunyi slow. Kalau anda buat laju, dia akan laju. So ini sangat awesome. Okay, okay. Alright. Okay, jom kita pasang dia punya shroud. Alright, tada. Now kita dah ada shroud dia. Cantik kan? So bila tambah shroud ni, dia panjang dalam 2 inci lagi. 2 inci. Okay, so basically kalau single handed boleh pegang kat sini ataupun pegang dekat sini. Okay, so kalau macam saya main, kalau satu tangan biasa, kalau 2 tangan saya akan pegang atas dan pegang bawah macam ni. Alright, so dia berat, dia rasa premium, berat yang premium, tapi dia bukanlah berat yang sampai kita rasa macam terlalu berat. Okay, alright, so kita pasang dia punya blade. Okay, so untuk pasang blade, kita kena buka dia punya blade plug. Okay, so caranya adalah ambil lagi satu L key yang satu lagi yang kecil sikit. So kita just potong, pusing dekat sini. Okay, kita just unscrew dia kat sini. Okay, tak perlu unscrew sampai habis, just cukup untuk dia. Nampak? So that's the best thing about Saber Trio. Dia orang ni sangat detail tau. So blade plug ni bila dia masuk, ni bila dia keluar. So bila dia masuk, nampak dia detect. So ada blade. Bila kita cabut, dia macam bunyi. Itu memang gila lah. Awesome detail. Okay, so ni blade plug dia. So basically dia macam 2 inci lah, 2 inci. Okay, so blade plug ni pun ada size. So kalau anda ambil different saber, so dia ada different size of plug lah. Basically dia ada 2 jenis, satu yang panjang macam, satu lagi yang macam half daripada ni. Okay, so depend on saber yang anda pilih. Okay, so kita letak blade plug dekat situ. So sekarang kita pergi kepada dia punya blade. So basically kalau anda beli default Senza, dia akan bagi anda blade yang berukuran 36 inci. Kenapa? Sebab kata mereka Senza ni adalah hulu yang paling panjang, hilt yang terpanjang yang mereka ada. So untuk balancekan kepanjangan hilt ni, dia orang provide 36 inci. So setengah orang dia rasa 36 ni agak panjang. Saya recommendkan untuk turun kepada 32. So saya dah try 32 dengan 36. So 36 memang panjang, but 36 inci adalah accurate to the movie. Tapi bagi kita orang Asia, 32 is the best lah. 32 is the best. 30 pun okay. Alright. So ini kotak dia punya blade. Okay, sangat well packed. Okay, kotak yang keras. Nampak tu. Okay, saya letak kat tepi lah. Okay, so tengok ada sponge. So kita tarik blade ni. Tarik blade. Alright, nampak? So dia still ada sponge kat dalam. So kalau dia post pun, InsyaAllah dia takkan damage lah. Okay, plus blade ni sangat tahan. Okay, sangat tahan. Okay, alright, so itu dia punya bungkusan. Alright, so ini blade dia. So dia ada hitam ni untuk menutup dia punya connector tu. Okay, so basically connector dia sama macam blade plug ni tadi. Okay, lebih kurang. Yes. Okay, alright, so kita masukkan ke dalam saber. Alright, bismillah.
Sedap gila bunyi dia. Serius guys, sangat sedap. Dia sedap yang bukan main-main je. Memang marvelous job lah. Alright, kita ketatkan. Okay, untuk ketatkan ni jangan terlalu ketat takut belik kita crack. So cukup sekadar kita rasa macam secure enough, cukup. Jangan terlalu menekan-nekan. Menekan-nekan Alright, so ini adalah Senza default menggunakan 36 inci blade. Alright, so dia agak panjang lah. So kalau ukuran saya dia lebih kurang 1 meter. Okay, kalau termasuk hulu ni macam 1 meter lebih lah. Okay, jom kita ignite for the first time dengan blade. Alright, so are you ready? Bismillah. Gila cool. Serius guys, korang akan menjadi seorang kanak-kanak riang bila korang ada lightsaber ni. Serius guys, rasa dia, feeling dia macam real gila. Okay, tak tipu-tipu ni. Dia bukan paid review, okay. So memang saya beli benda ni guna duit saya sendiri. Dan ini adalah perasaan saya yang tulus ikhlas. Memang saber trio memang terbaik lah. Kualiti dia sangat terbaik. Tengok blade dia. So ni panjang dia lah, okay. So 36 inci. Okay, tengok dia punya ni bila kita tutup dia. Sekali lagi. Dan tutup. Okay. By the way, dia ada gesture tau. Okay. So cara nak ignite dia, kita boleh tekan butang ni. Okay, tekan. Dan tekan 2 saat untuk tutup. So dia akan tutup lah. Dan dia ada juga gesture. Okay, gesture maknanya bila kita twist tangan, dia akan nyala. Nak tutup pun kita boleh twist je, dia akan tutup. Alright. So satu lagi dia ada thrust ignition. So thrust ignition ni bila kita tolak, dia keluar. Cool kan? Yes, cool gila. Satu lagi dia ada swing. So bila kita swing dia akan ni. Tapi saya turn off dia punya swing tu. Okay, so setting dia ada kat dalam ni. So boleh go through lah setting dia. Okay, so seterusnya saya nak tunjukkan dia punya LED unit dia. Okay, so ini keseimbangan Senza. Dia ada LED ni. So untuk activate LED dia, ni ramai orang tak tahu tau. So cara dia lah, auxiliary button ni dekat bawah ni, kita tekan sampai dia bunyi. Nampak? So sekarang screen dia dah keluar. Okay, saber trio. Cantik. Alright. So yang ni bila kita ignite, dia akan keluar benda ni. Cantik. Kamera boleh zoom. Nice kan? Alright. So okay, kita tengok apa button auxiliary ni boleh buat dengan ignition button. Okay, so kita turn on lightsaber kita. Okay, kalau kita press auxiliary button ni sekali, dia akan buat bullet deflection. Okay, just tekan je. Alright, so kalau kita tekan lama auxiliary button, force, so dia ada force. Okay, so button yang ni pula kalau kita tekan 2 kali dan hold, 2 kali dan hold, okay, so basically yang ni yang buat current tu kan. So dia block dengan pedang. So dia gini macam ni. Terbaik. Okay, so another effect yang dia boleh buat adalah drag effect. So drag effect ni, kita turunkan blade kita ke bawah, tekan auxiliary button, jangan lepas, tekan dan ketuk. Jangan tekan lama sangat, just tekan dan terus ketuk. Okay, so tekan. Nampak tu? Tip drag effect nama dia. Sekali lagi kita try. Yes. Benda ni kalau korang nak intimidate musuh, memang the best lah. Korang drag tip lightsaber ni dekat lantai, so dia bunyi.
So yang best tu sebab ada effect kat bawah tu memang awesome. So another effect yang ada adalah wall map. Maknanya dia tikam dinding, dia cairkan dinding tu. So basically, maybe saya boleh tunjuk kat belakang ni. So sama juga, tekan auxiliary button dan tikam ke dinding. Nampak? Boleh nampak kan kamera? Boleh zoom kat dinding kot. So benda ni korang boleh pusing dan dia akan lagi merah. Nampak kan? Terbaik lah. Okay, so seterusnya saya nak tunjuk macam mana kita nak tukar blade font. Dia punya bunyi lah. Okay, so basically turn off your lightsaber. Okay, tutup dia. Okay, dan tekan auxiliary button dalam 2 saat. Sound bank selection second. So dia akan masuk sound bank selection. So dekat sini kalau anda ada sensor ataupun unit yang ada LED screen ni, so korang boleh tengok dekat sini dia tulis apa. So basically sekarang kita pakai count second. Pakai second. Alright. So dia ada count. So dekat sini pun dia akan tukar warna bila kita tukar. Ni count Dooku. Mace Windu. Nak tengok Mace Windu punya blade. Okay, kalau anda suka dengan blade ni, anda boleh tekan button ignition ni lama-lama. You are under arrest, my lord. Ya, Master Windu. Alright, jom. So ni ditukar purple Okay, jom kita ignite dia. See, dia punya preset bunyi semua berbeza. Dia tak sama. Semua sama. Semua lain. Semua lain. Okay, so ini adalah Master Windu. Alright, so kita tengok yang lain. Sound bank selection Mace. So kita Saber trio. Okay, this one is Saber trio. So ni warna biru Jom kita tengok. So ni dia tenang sikit. Okay, so ni Saber trio punya preset sound. Okay, so kita tengok lagi apa ada. Sound bank selection Saber trio. Echoes. Kita ada echoes. Senza, which is preset untuk pedang ni. Tapi dia sama juga biru. So saya laju-lajukan je lah. High ground. So ni high ground. Pico light. Rogue. Okay, Rogue ni dia punya You know what I'm looking for. color dia bukan biru tau. Dia macam biru turquoise. Tengok. So blade styling dia pun berbeza. Dia macam ada wave sikit kan. Kalau boleh nampak lah dalam kamera. Okay, so lagi kita tengok lagi apa yang menarik. Sound bank selection Rogue. Snippets. Oh, snippets. Siapa snippets? Okay, ni check bateri Bila kita nak check bateri, kita tekan auxiliary button sekali, dia akan tunjuk berapa banyak bateri yang kita ada. Dan juga siapa yang ada LED screen macam ni, bila kita tekan dia akan tunjukkan dekat situ berapa bar. Okay, alright, so snippets. Dia sangat putih Dia blade yang putih. Alright, snippets. Alright, seterusnya. Sound bank selection snippets. Dark saber. Okay, Dark Saber. Ini my favorite. This is the way. This is the way. Dengar guys, bunyi dia. Bunyi dia. Gila lah bunyi dia. Memang chef kiss. Terbaik gila bunyi ni. Right, Dark Saber. Right, jom tengok lagi apa dia. Sound bank selection Dark saber. Grandmaster. Right, ni Meditate on this. I will. Master Yoda. Hijau. Ini paling hijau lah Master Yoda. Yang lain dia cair sikit, yang saya perasan lah. Okay, Master Yoda hijau.
So seterusnya kita tengok lagi. Sound bank selection, Grandmaster. Spectre. So ni hijau juga. Destiny. Okay, Destiny. I'm the Jedi. Okay, yang ni Rey punya. Okay, Rey Skywalker. Alright, so Rey punya. Tengok dia punya ignition. Sebab ignition dia antara yang saya suka lah. Okay, tengok ignition dia. Tengok lagi sekali. Tengok kat sini dia akan one more time. Memang best lah. Dia punya ignition memang best. Alright. Okay. So dia jadi macam tu sebab lightsaber Rey kan dia kena pusing, benda tu terbuka baru naik kan. So sebab tu dia ada delay tu naik atas. So this is gila, cool gila. Alright, so kita tengok lagi seterusnya ada apa? Sound bank selection, Destiny. Deimos. Okay, Deimos. Dark Edition. Okay, saya bawa Pico Dark. tengok yang apa? Yang ni kot. Bukan. Ya, ada satu preset yang saya suka juga. Sound bank selection, Pico Dark. Dark Edition. Dark Edition, is it Dark Edition? Betul, Dark Edition. Nampak tak tadi dia buat apa? Okay, dia akan start dengan warna dia start putih and then baru dia jadi merah. Terbaik. Okay, so lagi, tengok lagi. Sound bank selection, Dark Edition. Dark Edition. Pico Dark. Crossguard. Okay, Crossguard. Siapa Crossguard? I've been waiting for this day for a long time. Suka dia berlakon. Sangat misteri. Alright, Crossguard. Tengok blade dia. Unstable blade. The unstable blade. Tengok dengar bunyi dia. Bunyi api terbakar. Ni Crossguard. So kalau ada Crossguard punya hit, so korang akan dapat sebiji macam Kylo Ren lah. Alright, so dia sangat awesome dia. Bunyi dia pun sangat fiery. Oh, satu lagi saya lupa nak beritahu, dia ada lock up punya effect, which is naik, tekan dan hentak hit. Sebabnya bila kita laga, dia berlaga blade kan, dia akan bunyi dia panggil lock up lah. So tengok, saya nak anda tengok blade dia yang putih tu tengok okay, putih dia kat sini betul. Kat sini bila saya bengkok kan, dia turun. Just small detail tapi gila lah. Awesome gila. Alright, so banyak lagi preset tapi saya takkan tunjuk semua lah. So anda nak tengok semua, maybe anda boleh request, saya akan buat separate video untuk dia punya sound font saja. Yep, I have nothing much to say, just pure awesomeness from Saber Trio. So bagi anda yang meminati franchise Star Wars dan anda suka lightsaber, anda definitely kena dapatkan walaupun satu lightsaber daripada Saber Trio. Alright, so di samping kita beli lightsaber ni, kita juga kita support local, okay? Sebab ni memang produk oleh orang Malaysia. So a big clap untuk Saber Trio. Anda deserve a salute. Saya memang respect anda semua, memang terbaik. Alright, thank you so much. Selamat menyambut Hari Star Wars sedunia. May the Force be with you. Kita jumpa lagi dalam review yang seterusnya.